Hai, hari ni kita nak review pump terbaru dari Malish. Kali ni kita akan melihat Ilaria Electric Breast Pump, Double Breast Pump. Okey. Dalam set breast pump Ilaria ini yang kita akan dapat, seperti yang kita dapat lihat kat dalam video ni. Ini adalah external casing untuk bateri. Ibu boleh gunakan bateri AA biasa 4 biji. Okay. Ibu juga akan dapat special daripada Malish Electric car charger, okay, dan adapter. Okay. So ini adalah motor body bahagian utama Ilaria Electric Breast Pump, berwarna pink dan dia bercorak bunga, sangat feminin dan bersifat keibuan. Saya sangat suka. Kecil dan ringan dan senang dipegang. Okay. Shield-nya pula, okay, adalah closed system. Okay. Closed system di mana susu takkan masuk ke dalam tubing. Ada penutup breast shield untuk mengelakkan contamination. Ada silikon masager yang sangat membantu mengurut breast ibu. Bahagian dalam dia pula diberi botol white neck. Tapi jangan risau, ibu ada dibekalkan dengan converter untuk ibu gunakan dengan botol susu bersaiz normal, bersaiz biasa, bersaiz standard ya. Okey. So, membran dia pula sangat senang untuk digunakan dan tirus, memudahkan susu jatuh ke dalam botol. Okey. Ibu juga akan dibekalkan dengan spare part untuk mengganti membran ni. Okey. Okey, ini adalah butang on. Tolak dan tambah ini untuk laraskan level of suction. Yang ini let down button. Yang ini untuk pilih mode, sama ada nak buat single pump kiri atau kanan saja, ataupun double pump. Okey, jom kita tengok. Okey. L tu mewakili bahagian kiri dan R bahagian kanan lah, right. Okey. So, yang specialnya tentang Ilaria ni, ibu boleh laraskan belah kiri nak suction berapa, belah kanan nak suction berapa. Dan ibu boleh pump dengan suction yang berbeza pada waktu yang sama. Okay. Ini adalah untuk menukar daripada stimulation phase kepada expression phase. Level tertinggi adalah 9. Level ke 9. Ini yang paling kuat ya. Okey. Breast pump Ilaria ni pun memang terbaik sebab motornya yang sangat senyap. Okey. Okey, sekarang kita akan test suction Malish Ilaria dengan demo daripada botol Mimi Jumi. Okey. Sebelum tu, pastikan kedudukan valve ataupun membran adalah menegak pada kedudukan begini ya. Okey, ini adalah stimulation phase. Okey, kita dapat lihat pergerakan nipple di bahagian corong pump Malish Ilaria. Okey. Suctionnya laju dan ringan, menyerupai suction bayi semasa permulaan penyusuan. Okey. Kita tukar ke expression mode. Okey, nampak pergerakan nipple tu dan suction dia lebih perlahan dan mendalam, sama seperti semasa bayi menyusu di peringkat pertengahan penyusuan.
Sekian dari kami. Untuk mendapatkan Malish Ilaria Electric Double Breast Pump, bolehlah layari website kami di www.pumpondego.com ataupun PM kami di page Facebook kami Pump on the Go. Sekian, terima kasih.